Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad ya, founder Ilham Trader Network. Okey, video ni sebenarnya saya nak dia tajuk je. Tajuk dia sebenarnya fokus yang saya nak cerita tentang adakah umur kita 45 tahun ke 50 tahun ke 60 tahun ke adalah sesuai untuk kita belajar trading ya. Okey, video ni sebenarnya berdasarkan saya punya pengalaman ya. Berdasarkan saya punya pengalaman yang saya pergi belajar trade belajar trade. Lepas tu ini yang ilmu terbaru lah yang saya pergi okey, saya bayar $200 gitulah untuk belajar BBMA. Dan isu dia bukan ilmu tu sebenarnya, isu dia adalah siapa peserta yang hadir dalam tu. Okey, jadi kebanyakan peserta yang hadir dalam tu dia berumur dalam lingkungan 40 hingga ke 60 tahun 60 tahun, ada 50 lebih pun ada. Yang muda tu saya tak apa nampak sangat, mungkin ada, tapi yang muda pun mungkin 40 tahun lah kot. Okay. Jadi bila saya masa belajar tu saya tak tahu cerita diorang tau. Masa makan tengah hari tu, okay, kelas tu dia selama 3 hari di Seri Kembangan. Okay. Dan bila saya makan bersama diorang tu, macam-macam cerita saya dengar. Diorang ni bukanlah muda, bukanlah umur 20-an, bukan umur 30-an. Dia 40 ke atas. Jadi macam-macam cerita dengar, ada orang apa tu ikut signal orang dalam trading, ada yang trade ikut suka hati, rasa naik buy, rasa turun sell. Okay, kalau trader tak macam tu. Lepas tu ada yang cerita yang minggu lepas saya untung $400, minggu ni saya loss $700. Saya jadi pelik. Lepas tu bila selama 3 hari tu kan, bila saya balik tu baru saya faham. Dia ni umur dia orang sebenarnya tak sesuai dah tak sesuai dah untuk belajar trade tu daripada awal Okey. Lepas tu saya fikir macam mana saya selesaikan masalah golongan umur macam ni. Okey. So sebenarnya cara pendekatan belajar trading dengan cara berbeza berdasarkan umur. Dia orang tak boleh nak habiskan masa 3 hingga 5 tahun nak belajar. You nak belajar pada asas sampai ke pakar Kalau macam hebat tu mula dia pandai, dia boleh ambil masa 2 tahun ke 3 tahun. 2 tahun tu belum tentu belum tentu boleh jadi trader. 3 tahun mungkin dia akan boleh jadi trader. Kalau yang kata orang lambat sikit dia masa 5 tahun. Kalau dah umur 55, umur 60, you nak ambil masa 5 tahun, 65 tahun boleh trade. Tak sesuai sebenarnya. Kalau umur 50 pun, 55 tahun you kena ambil masa untuk trade. Memang dia bukan satu benda yang sesuai untuk you belajar trade Okey. Sebab saya sendiri umur saya 48 tapi saya belajar trade daripada awal lah, daripada 2010 saya kenal dunia trading dan 2011 saya belajar trading. Okey, jadi kalau ikut total 16 tahun kan. Jadi kalau dia orang nak belajar selama 16 tahun pun tak logik. Tak logik. Sebab dia orang bukannya jenis kata orang yang boleh tumpukan part time betul-betul. Umur dia orang bukan macam tu. Kalau saya ni macam dia orang pun macam tu lah. Macam tu jadi. Saya tak ada ilmu apa benda, saya subscribe apa tu signal ke apa, bila loss kita recover balik. Kalau dah loss berapa banyak, kalau nak recover balik modal lagi, modal you kena keluar. Okey, sebenarnya saya cerita golongan umur macam kita orang ni, macam kita ni sebenarnya tak perlu dah tak perlu dah untuk nak jadi trader sepenuh masa Okey, sebenarnya apa tu keadaan anda sekarang keadaan anda sekarang, anda sekarang sebenarnya anda dah kerja bertahun-tahun, lepas tu anda dah ada keluarga, anda ada komitmen, lepas tu masa anda pun tak banyak. Tapi saya nasihatkan janganlah kita trade macam cara orang muda tahun 20-an, dia boleh habiskan 10 jam sehari ngadap chart. Dia orang boleh fokus pada chart sepanjang masa. Kita tak. Ada yang setengah bekerja, ada yang hampir nak pencen pun ada. Lepas tu kita punya set ni ramai sangat orang fikir belajar trading, kita kena belajar trading, lepas tu kita berhenti kerja jadi trader sepenuh masa. Okey.
impian tu nampak macam cantik. Impian tu nampak macam sedap. Macam best. Tapi sebenarnya tak best. Okay. Kalau anda dah ada kerja dah ada kerja, sebenarnya anda tak perlu berhenti kerja lah untuk jadi trader sebenarnya ya. Jangan tinggal pekerjaan semata, sebab kita kena ingat kita ada keluarga. Okay, kita ada anak-anak semua. Lepas tu kita pun ada komitmen. Setiap bulan you nak bayar kereta you lah, you nak bayar rumah you lah. Okay. Itulah masalahnya yang jadi janganlah impikan. Impi belajar trading, berhenti kerja, nak jadi trader semua masa. Tak sebenarnya. Dia takkan jadi macam tu. Jadilah kalau you kata dah umur you 20-an ke 30-an ni jadi. Okay, tapi kalau umur macam saya ni 48 ni tak jadi. Tak jadi. Atas lagi umur 55, umur 60 tak jadi. Benda tu dia makan masa sangat. Dan kata orang kita punya kepala ni tak mampu dah fikir. Tak fikir susah-susah. Okay. So masalah trading ni bukanlah sebab kita memanglah kita tak ada ilmu. Okay. Kadang-kadang kita cari ilmu, tapi sebenarnya masalah kita bukan masalah ilmu tu. Masalah kita terlalu banyak ilmu. Sampai kita tak tahu pun macam mana kita nak trade. Itu yang masalah. Sebab tu saya kata kan, umur yang sedang kita ni tak perlulah untuk kata orang nak study real sangat lah tentang contoh ICT lah, week of trading lah, pergi SMC, whatever. Tak perlu dah. Tak perlu. Ada masa you boleh buat lah. Ada masa you boleh study. Tapi bagi saya lah, yang umur 16 tahun dalam trading ni, saya rasa tak perlu untuk you belajar pelik-pelik macam tu. Sebab kalau you tanya trader lama, apa dia orang pakai? Apa yang ilmu dia orang pakai? Dia orang tak pakai SMC, dia orang tak pakai week of trading, tak pakai ACT, dia pakai standard biasa je. Standard biasa je. Okay. Sebab trading ni dia bukanlah satu pertandingan untuk macam siapa banyak tahu trade, dia paling hebat lah. Tak, dalam dunia trading tak macam tu. Siapa yang hebat? Siapa yang hebat dalam trading? Ramai je yang kata orang masuk position, kadang profit, lepas tu kadang loss. Itu normal dalam dunia trading. Tak ada siapa yang hebat. Market pun tak kenal pun kita. Okay, biasa kita tengok orang baru masuk dunia trading. Dia fikir kalau dia tahu lebih banyak, so dia akan lebih banyak profit. Itu saya pun dulu gitu lah. Kalau saya tahu banyak, saya akan banyak profit. Okay, tapi tak sebenarnya. Ilmu tu takkan habis pun sebenarnya. Takkan habis. Macam-macam saya kata tadi lah, dengan ICT lah, dengan berbagai semua ilmu yang ada tu. Dia makin lama makin naik. Tapi apa yang kita pakai sebenarnya simple je. Okay, pengalaman saya dalam 16 tahun dalam dunia trading, umur kita ni, kita tak perlu tahu semua benda. Umur sedang kita ni. Okay. Lepas tu, kita perlu tahu apa yang kita faham, kat mana yang kita tunggu dan kat mana yang boleh kita trade. Itu je sebenarnya. Yang ilmu banyak pun bagi saya, you nak belajar boleh, tapi kita bukan masa untuk kita untuk belajar mengambil masa dalam 5 tahun ke. Okay. 5 tahun tu, bagi saya 5 tahun tu kira hebat lah. Tapi you dah umur 60, 65 baru nak trade. No point. You nak pencen lagi 2 tahun. Tapi lepas you pencen, you tambah lagi 3 tahun untuk sebelum you trade. Tak padan sebenarnya, tak padan. Dan kita pun tak mampu nak fikir kata orang dalam sangat. Dalam sangat. Anda kena ingat lah masa anda dengan keluarga tu memang amat penting. Masa anda dengan anak-anak memang amat penting sebenarnya. Kalau anda kerja, lepas tu balik rumah anda menghadap chat seharian nak cari peluang entry, jadi masa anda dengan keluarga tu habis. Habis. Saya cakap saya. Lepas tu kadang-kadang anda boleh jumpa lah, sini boleh entry. Lepas tu boleh entry, you lost. Sebab you menghadap chat. Sebab you menghadap chat sangat. Jadi apa yang tak nampak, jadi nampak. Biasa macam tu lah. Biasa orang lost biasa ramai macam tu lah. Konsep yang saya nak, yang kita perlu buat sekarang ni ialah kita, ni saya cerita pada golongan yang bekerja lah. Anda kena kerja, okay, untuk meneruskan kehidupan, dan anda kena, kalau anda nak menambah masa, menambah pendapatan, trading dengan masa apa yang anda ada. Bukan kita, umur kita ni untuk trading. Lepas tu kita punya kehidupan dengan keluarga habis, kita punya kehidupan dengan anak habis.
Lepas tu, hutang kita pun makin bertambah. Hutang tak bayar apa, sebab trading ni perlukan modal ya. Perlukan modal. Okey. Dalam dunia trading ni dia banyak market yang boleh anda masuk lah kan. Contoh saham, currency, gold, kripto, apa tu, index. Okey. Pengalaman saya yang saya jumpa dia orang tu kan, kebanyakan dia orang trade gold. Saya pun tak tahu kenapa dia orang trade gold, sebab saya tak trade gold. Mungkin dia orang ikut signal kot. Kalau signal ni dia banyak gold. Tapi ramai juga yang nak belajar saham ya, belajar saham. Sebabnya bila ada isu tentang forex tu haram, dah ramai dah tukar pada saham, ramai dah macam give up nak trading. Apa tu, bukan saham, apa tu, forex tu haram. Bila timbul isu mufti kata forex tu haram, jadi orang ramai nak tukar pada saham. Lepas tu ramai dah give up. Ingatkan boleh trading forex, itu currency. Ingatkan boleh trading gold. Okay. Tapi ada yang give up, ada yang nak tukar saham. Jadi ilmu trading saya ajar dalam YouTube ke mana, itu adalah ilmu trading. Jadi ilmu tu lah yang anda boleh gunakan dalam saham. Saham. Walaupun yang projek saya yang baru ni, saya ada ceritakan video tutorial tu, saya ada letakkan bagaimana cara untuk kita baca di currency dan bagaimana cara untuk kita baca di saham. Tu saya ada ceritakan. Okay. Sebab saya pun trade saham. Okay. Mungkin dari kita kata yang kita ni dah tua. Kita ni dah tua, boleh tak kita belajar trading? Sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Dia bukanlah kata orang boleh untuk you belajar sebagaimana you muda tahun 20-an, 30-an. Tak. Tak, sebenarnya kita dah tua. Cara belajar kita lain sebenarnya. Sebenarnya anda, kita ni sebenarnya dah mempunyai kelebihan sebenarnya kalau umur sedang kita ni. Pertama, pengalaman hidup kita banyak. Pengalaman kerja kita banyak, disiplin pun kita ada. Lepas tu kita mampu buat keputusan yang penting dengan matang. Lepas tu pengalaman uruskan duit kita pun lain. Okay? Sebab kita dah berkeluarga, kita ada komitmen. Semua benda tu kita dah boleh settle masalah tu. Lepas tu, bila dah tua ni, kita sabar tu banyak. Sabar tu banyak. Jadi dalam trading ni, kesabaran tu adalah amat penting. Kalau orang tengok, tanya saya, ni tak trade ke? Belum jumpa setup. Nampak? Nampak sabar tu banyak. Sabar tu banyak. Kalau setup, insyaAllah saya trade. Gitu lah. Kadang pun kalau macam saham pun, tak spesifik setiap minggu you trade lah. Depend. Kadang 2 minggu sekali you trade. You masuk position saham tu. Okay. Jadi point saya, umur tu bukanlah satu kelemahan. Umur kita ni, yang umur 45 hingga 60 tahun ke 65 tahun ke, bukanlah satu kelemahan sebenarnya. Dia adalah tentang cara bagaimana kita nak belajar trading. Cara belajar trading. Itulah benda yang projek saya buat sekarang ni. Cuba memudahkan golongan-golongan umur macam saya ni, yang tua-tua ni. Saya ni tua lah kiranya, 48 kan. Okay? Antara 45, 40 hingga 60, 65 tahun tu, umur-umur sedang ni, dia bukan masa sesuai untuk kita belajar secara mendalam daripada asas bla 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 sampai ke power, tahap power itu. Bukan masa dia. Cuma sebab tu saya kata projek saya ni saya sesuaikan dengan umur. Umur kita je lah. Umur kita yang tua ni. Dan kehidupan kita. Point saya sebenarnya, macam dulu betul dulu betul saya expect yang trading ni boleh buat kita kaya. Ya betul. Saya ada macam tu. Okay. And then bila dah lama-lama, dia bukan sebab kaya saja. Dia sebab masa. Kenapa saya kata masa? Sebab bila you dah ada duit, you punya hutang pun dah tak ada. Okay. Dan sebenarnya you nak apa lagi? You nak apa lagi? Jadi you trade bersesuaian dengan masa. Maksudnya kata orang, macam dulu you boleh jadi intraday apa semua. Zaman sekarang, saya dah tua sekarang ni, saya swing. Kalau saham pun saya swing. Gila orang tak pernah swing saham. Bukan gila orang tak pernah swing saham. Ada orang swing. Okay. Tapi kebanyakannya ramai yang kata orang intraday ke, ataupun kata orang apa forex scalping ni.
scalper ke, ada je. Ada je. Tapi kalau saham tu saya lama sikit. Lama sikit, makan masa berbelah hari. Normal tu. Okey. Apa tu, jangan kita belajar trading untuk menjadi seorang genius dalam dunia trading. Bukan masa kita untuk jadi genius. Bukan saya kata kita tak boleh jadi genius dalam trading. Okey, akan datang dia akan nampak market macam mana. Jadi dia tahu macam mana dalam dunia trading ni macam mana ya. Okey, matlamat kita bukanlah kata orang saya nak jadi pakar trading, tapi matlamat kita ialah kita nak ada sistem yang mana kita tahu dan kita faham dan tahu kat mana kita nak gunakan sistem kita tu, dan kita tahu macam mana yang kita tak boleh guna pun sistem tu. Itu yang point saya nak cerita. Jadi dalam umur kita kena belajar benda tu je. Bukan nak jadi pakar trading. Kita tahu kat mana kita ada satu satu sistem yang kita faham, dan sistem tu kat mana kita nak guna, kat mana kita tak boleh guna. Tu je benda yang you kena belajar umur sedang kita ni lah. Okey. Macam saya cerita saja pengalaman saya, lepas tu kesimpulan je sebenarnya. Masa saya pergi kursus kelas 3 hari, kelas 3 hari tu saya fahamlah masalah peserta yang umur sedang sekata yang dalam 40 ke 60 tahun tu. Saya faham apa masalah dia orang. Dan bila balik tu saya fikir, sebenarnya masalah dia orang, kalau saya jadi macam dia orang macam tu juga. Saya tak ada ilmu apa-apa je. Saya jadi macam tu lah. Ikut segala orang, trade ikut dan tak ada stop loss apa benda semua tu kan. Jadi kesimpulan saya dapat sebenarnya dia orang ni tak mampu dah nak fikir jauh, tak mampu nak fikir patah balik ke awal. Macam saya pun start pada awal belajar tahun 2011 baru saya belajar tau. Sampailah 2020 berapa 23, 21, 23 ke 22 gitu lah, tak saya ingat. Belajar. Jadi umur kita ni tak mampu dah nak belajar banyak sangat tak mampu nak belajar banyak sangat. 5 tahun tu kira lama dah. Lama bila masa nak dapat duit kalau belajar 5 tahun. Bila dah belajar ilmu banyak pun, bila trade pun tak tahu nak pakai ilmu apa. Itu yang saya kata masalah trader ni, dia bukan masalah tak ada ilmu, dia masalah dia banyak ilmu. Bila banyak ilmu pun dia tak tahu macam mana nak trade. Itu je masalah. So yang kedua masalah dia orang adalah umur tu terhad. Okey, memang dia orang impikan kekayaan dengan segera. Saya tak nafikan itu adalah sifat manusia. Okey, kita mengimpikan kekayaan dengan segera, tapi sebenarnya itu tak semudah yang kita fikirkan. Apa yang kita impikan tu tak semudah apa yang kita nak bayangkan. Kalau kita belajar pun kita memerlukan masa 3 hingga 5 tahun. Itu paling singkat lah, 3 hingga 5 tahun paling singkat. Tak sesuai lah untuk kita. So macam saya katalah, yang projek saya buat ni ialah you boleh baca, you boleh tengok video tutorial, termasuklah cara trade, dan you boleh praktik. You boleh praktik. Dan it's portable, you nak study kat mana-mana pun boleh. You rasa macam hari ni saya malas nak study kat rumah. Saya study dekat Starbucks tak ada dah kan. Sampai sekarang Zeus Zeus. Saya study kat Zeus pun boleh. Maknanya you tak perlulah duduk kat rumah, duduk kat meja study, apa benda, tengok video, bagai semua benda tu. You boleh pergi mana-mana pun you boleh buat. You boleh study, you boleh take note dalam saya punya ni ada take note, dia boleh buat note lah apa yang you belajar. Dan saya pun sediakan video tutorial. Itu yang penting sebenarnya. Sebenarnya orang sekarang dah umur macam saya, umur tua ni, dia nak baca banyak sangat ni malas. Betul. Tak cakap orang lain lah. Memang saya pun malas nak baca. Tapi dulu saya rajin untuk baca. Tapi dah tua-tua ni malas. Kita lebih suka tengok video. Jadi bila you baca, itu saya kata projek saya ni, you baca sikit-sikit, you tengok chart sikit-sikit, lepas tu you tengok video. Itu agak lama lah. Video tu sebenarnya setiap bab saya akan letakkan video tu. Menceritakan bab yang saya ceritakan, saya tulis dengan chart, screenshot saya letak tu. Itulah video yang saya letakkan untuk maksudnya diorang dengar video ni tak lari pada bab yang diorang baca tu. Okay. Cuma video ni lagi faham lah, sebab saya akan tunjuk chart yang sebenar, akan tunjuk chart currency, akan tunjuk chart saham, bagaimana ilmu trading ni kita guna dalam saham. Semua benda saya akan cerita. Macam
Sebab apa saya letak dalam apa tu currency atau forex tu, sebab takut kalau ada yang berminat dia orang boleh belajar benda yang sama. Cuma saya ada letak saham sebab kalau orang minat saham dia boleh kena ilmu trading yang saya ajar tu dalam saham. Okey. Itulah saya nak cerita. Ilmu ni saya cuba simplify kan dengan pengalaman saya 16 tahun. Dengan macam ilmu saya belajar. Okey, saya cuba kata orang mengsimpelkan dia kan, simplify kan, simple kan. Jadi dia mudah. Mudah ni untuk kata orang, saya pun guna ilmu yang mudah juga. Saya tak ada lah kata orang nak pakai ICT lah, whatever semua tu. Bukan. Saya ilmu saya mudah je. Pakai support resistance, pakai supply iman. Tu je. Okey, tu je ilmu saya. Lepas tu adalah teknik-teknik menggunakan. Adakah supply demand kat sini boleh pakai, adakah supply sini boleh pakai, demand kat sini boleh pakai. Bagaimana nak tengok supply demand dalam candle. Kadang you boleh tengok ini adalah base. Okey, kadang tiba dia tak ada base pun. Base tu lagi besar daripada you punya candlestick. Adakah itu base? Tak juga. Jadi benda ilmu tu yang saya cuba simplify kan lah ya. Contoh dulu tahun 2011, tahun 2012, 2013, masa tu ilmu support resistance tu power. Power. Sungguh. Saya pernah dapat puluh-puluh ribu dolar sebulan. Saya pernah dapat. Bukannya kata orang ni. Tapi zaman sekarang, bila masa sekarang, dunia dah berubah. Cara trading pun dah berubah. Apa yang dulu jadi, sekarang belum tentu jadi. Kalau you pakai support resistance, you tengok pada resistance kita kena sell. You tengok dia punya apa tu fake out dia. Gila-gila fake out. Dah sentuh yang stop loss baru price tu turun. Itu contoh dia. Jadi betul, sebab tu saya kata ilmu dulu tak sama dengan ilmu zaman sekarang. Tapi adakah ilmu dulu tak pakai? Ilmu dulu dia pakai. Tapi you kena tambah dengan ilmu sekarang. Okey, contoh supply demand tu. Kenapa dia boleh fake out? Sebab dia ikuti order pada supply apa demand zone. Kat atas tu contoh itu contoh. Okey. Jadi saya cuba simplifykan ilmu-ilmu tu untuk golongan macam kita ni yang muda-muda, janganlah kecam kita orang. Kita orang ni macam tu. You orang muda you boleh belajar. Belajarlah banyak. Saya akan belajar banyak macam saya muda dulu. Tak muda juga saya dulu. Okey. Masa saya 2010 tak muda. Sekarang umur saya 48. Kalau 2010 tolak 16 berapa? 32 tahun. Umur saya tak muda pun zaman tu. 32 tahun. Tua juga tapi zaman tu saya belajar. Saya bayar cikgu luar negara, saya bayar cikgu dalam negara. Lepas tu bayar lagi cikgu luar negara, bayar lagi cikgu dalam negara. Saya jenis orang yang mencari cikgu, belajar dengan cikgu. Saya bukan jenis kata orang belajar dengan YouTube, belajar dengan TikTok no. Sebab tu kalau you tanya saya pasal indikator, saya jam. Ni MA ni kalau dia cross macam mana? Saya jam. Saya jam sebab saya ni belajar dengan clean chart. Saya faham baca chart. Saya faham untuk candlestick. Saya faham market. Saya tahu apa market nak buat. Market tu nak pergi mana. Semua saya faham. Tapi kalau tanya saya pasal MA ni, cross ni, jadi macam mana, EMA ni, berapa kita nak letak, sebenarnya apa tu point ni, berapa, whatever tu, jangan tanya saya. Memang saya faham. Walaupun saya belajar bayar $250 belajar BMA, saya pun faham tapi saya tak pakai. Saya tak pakai. Saya tak suka chart saya serabut. Okay. Jadi sebenarnya kesimpulannya kalau umur sedang kita ni, anak muda janganlah kecam kita orang tau. Jangan kecam kita orang macam ni. Okay. Macam saya alhamdulillah saya belajar muda. Okay. Macam golongan yang tak belajar ni janganlah kecam dia orang. Sebab golongan kita orang tak mampu dah nak belajar kata orang benda dalam sangat, nak habis masa 10 tahun, 15 tahun belajar, no. Masa kita orang dah tak cukup. Okay, sebab tu saya kata saya cuba simplifykan ilmu untuk diorang. Itu pun atas berdasar pengalaman saya. Pengalaman saya hak jumpa diorang tu. 3 hari saya makan tengah hari bersama tu. Dengar cerita diorang tu. Itu pengalaman saya. Saya bukan kata orang, diorang dah tanya saya. Saya ingat hari kedua diorang tanya saya. Lepas makan tu, saya ambil air. Diorang ni makan dekat kedai-kedai dari situ je. Makan tengah hari. Lepas tu saya ambil air, saya pergi bawah pokok. Saya pergi bawah pokok saja. Masa tu saya nak isap vape lepas makan. Lepas tu tak lama tu ada seorang datang bawa air juga. Lepas tu dia borak.
Lepas tu tanya saya, "Abang ni trading, dah sedang trading ke?" Saya cakap, "Alhamdulillah," saya kata kan. Lepas tu, "Lama dah?" tanya saya. Saya kata, "Kalau dia tanya lama nak kenal dunia trading, 2010, belajar pun 2011." Dia pun terkejut, "Lama je?" dia kata. Lepas tu, dia tanya saya, "Pakai apa? Belajar apa?" Saya cakap lah, "Spot resistance, supply and demand." Lepas tu dia kata, "Senang tak?" Cakap, "Ginilah, kalau dia cakap senang ke tak senang, baik you belajar dengan ni. You belajar BMA ni." Saya kata. Masa kita orang kelas BMA, you belajar BMA ni. BMA ni bagus lah kalau you bagus nak belajar. Cuma saya tak suka indikator lah. Tu je saya kata kan. Tanyalah apa-apa MA ke EMA ke whatever semua benda. Jangan tanya saya. Sebab saya tak berminat untuk saya serabutkan chart saya. Dan saya tak nampak apa chart saya nak buat. Okay. So itulah untuk kita yang mana kalau anda bekerja sebenarnya anda tak perlu berhenti kerja pun. Anda tak perlu korbankan, anda pun tak perlu korbankan masa anda dengan keluarga, dengan anak-anak. Sebenarnya kalau nak jadi trader ni, okay, kalau nak jadi trader, jangan berhenti kerja. Jangan berhenti kerja. Tapi belajar. Dalam masa yang sama belajar. Itulah yang produk saya gunakan, saya simplify kan, mudah untuk anda belajar. Jadi mana boleh anda belajar. Okay. Cuma anda ada option lah dalam trading ni, ada option untuk anda menambah pendapatan. So sebenarnya apa yang saya ajar, apa yang saya tulis, apa video tutorial yang saya letakkan dalam tu, semua benda yang mudah untuk difaham sebenarnya. Saya faham sebab saya orang tua. Bukan saya buat video tu untuk orang muda. Orang muda dia orang ada masa. Dia orang ada masa banyak. Macam saya muda tu, saya ada masa banyak. Saya tak nak simple-simple ni, saya tak nak. Saya nak susah sikit. Baru saya tahu yang last kali simple sebenarnya. Tu dia kata, dulu saya pernah cakap dalam video saya. Ramai yang cakap trade susah. Bila lama nampak trade tu mudah. Mudah je. Ada entry. Tak ada, tak apalah. Biarlah. Lagipun, nanti saya akan ajar anda. Kalau anda produk saya dah keluar, saya akan anda ajar. Anda ajar anda tak guna time frame yang M15, M5, M1. Buat apa? Buat apa? Kau duduk dalam chat, ngadak chat sepanjang masa ke? Tak. Saya tengah ajar yang tu. Kita dah tua. Saya akan ajar anda tengok time frame daily, time frame H4, masuk entry time frame H1. You monitor time frame H4 tu pun 8 jam, kalau dua kena stick pun 8 jam. 8 jam. Jadi kenapa nak ngadak chat 5 minit sekali, 15 minit sekali ngadak chat, buat apa? No point. So saya akan ajar macam tu lah. Saya tengok daily, tengok H4, monitor pada H4, entry daripada H1. Okay. Jadi H4 tu, jadi 4 jam sekali. Boleh tengok kalau you rajin tengok 14 jam sekali. Macam saya start rajin tengok 4 jam sekali. Sebab saya ada trading view, saya buat analisis, saya akan isi alert. Jadi alert tu bunyi baru saya tengok chart. Jadi alert saya bunyi tu bila 4 jam. Kadang-kadang tak sampai 4 jam pun. Lebih pada 4 jam pun. Kadang-kadang tak sampai pun 4 jam. Tiba segera dah keluar ke whatever. Saya akan tengok chart. Tapi saya bukan orang kata orang ngadak chat setiap hari. Ngadak chat, mengadak semua. Nanti saya mengadak semua, benda tak nampak pun dia nampak. Benda yang tak ada setup, dia nampak setup. Normal. Normal macam tu. Itulah dia nasihat saya. Kalau anda kata umur sedang saya ni boleh belajar trading ke? Saya kata boleh. Jawapan saya sebenarnya boleh. Cuma cara pendekatan untuk belajar trading tu beza. Okay, sebab tu apa yang saya buat sekarang adalah untuk memberikan anda cara belajar trading dengan mudah. Dengan mudah dan make sure anda boleh trade. Itu yang point dia. Mudah-mudah tak boleh trade nak buat apa? Tak boleh belajar tak apa. Ini pun mudah tapi saya tak ajar anda trade. Saya pun tak tahu cara trade. Tak. Sebab tu dalam produk saya ni, saya ajar kata orang setiap bab tu dengan video tutorial. Dan setiap setiap ilmu tu, contoh ilmu spot resistance, ilmu supply demand, dia ada bahagian cara trade. Ada bahagian cara trade, ada bahagian killer strategis. Dua-dua tu memang ada. Lepas tu saya sekarang saya dalam proses untuk buat produk bagaimana saya trade. Dan itu pun buat video tutorial juga lah. Mana ada tag sikit, screenshot sikit. Lepas tu video tutorial lah. Sebab video tu sebenarnya orang suka tengok video. Umur kita orang ni tak suka sangat nak baca-baca banyak kan. Orang muda silakan baca. Silakan baca. Saya suggestkan orang muda study banyak. Nanti bila tua tu dia ada ilmu. Bagi yang dah terlambat ni, kita dah buat apa? Itulah
So itulah video saya pada hari ini. Saya rasa dia agak makan masa banyak ni, panjang sebenarnya. So itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.